So bila kita ambil gula ni tuan-tuan dan puan, bila kita ambil gula ni, benda yang bahaya pada kita ialah apa berlaku, kita akan jadi obes, tekanan darah tinggi meningkat, kita akan mudah untuk dapat diabetes, kolesterol jadi tinggi, mudah untuk dapat kanser. Ini antara benda yang berlaku, sama ada kita suka ataupun tak. This is the impact yang akan kena pada kita bila kita ambil gula putih ni. Ramai orang tak perasan kenapa dia ada kolesterol tinggi. Saya kurus je dulu tuan-tuan dan puan, dulu kurus bukan kurus basah, kurus kering, peringkat macam tu. Tapi bila buat yang prik jari tu kan, ni masa belajar dulu lah, masa di UIA, doktor kata kolesterol tinggi. Walaupun ini tak tepat, tapi dia bagi indikator bahawa kolesterol tinggi. Saya kata saya kurus je, macam mana kolesterol tinggi kan. Waktu tu bukan doktor lah, nurse lah jaga. Dia pun tak dapat nak jawab, tapi dia kata orang kurus pun boleh kolesterol tinggi. Tapi bila saya kaji, study dan sebagainya, rupanya penyebab kepada one of the benda yang kita tak perasan penyebab kepada kolesterol tinggi ialah pengambilan gula putih yang tinggi. Saya memang suka makan benda-benda manis dulu zaman jahiliah kan, zaman jahiliah suka makan benda-benda manis kan. Kalau pergi mana-mana mesti ada teh tarik lah apa dan sebagainya. Saya pun percaya tuan-tuan puan pun sama juga, cuma tak mengaku je kan, sama kan. Tuan Azman tanya apa ni, dia lari dah, nanti saya cari balik soalan dia, terlari dah soalan tu, tak apa. So gula putih tuan-tuan dan puan penyumbang kepada banyak penyakit, dan dia tersembunyi dalam banyak makanan. Dalam kari pun orang bubur, dalam tom yam yang tuan-tuan beli kat kedai pun dia bubur gula juga, dan apatah lagi minuman kan. Dalam sambal pun orang bubur gula tuan-tuan dan puan. So bayangkan, ini benda-benda yang kita ingat sihat kan, kita nak makan sambal dengan ulam, kononnya sihat lah. Kita pun dah ambil beras tertentu dan sebagainya yang kategori lebih sihat. Kita makan, tengok-tengok kenapa darah aku tinggi, gula dalam darah aku tinggi. Sebab dalam sambal pun ada gula yang tinggi. So ini antara impact yang kita tak perasan terkena. Tapi saya bagi tips kat tuan-tuan dan puan, kalau lah tuan-puan, ni tips kena tulis tuan-puan, saya tak ada dalam slide ni, benda ni datang. Tapi this is based on research tuan-puan. Kalau lah tuan-puan keluar, tuan-puan termakan benda yang macam saya pergi baru ni, pergi menziarah, ada orang jamu kan, kita tak makan nanti rasa bersalah, makan bersalah juga kan. Tapi sebab nak meraihkan tuan rumah ni, kita pun makan. Bila makan ni tuan-tuan dan puan, kita tahulah benda tu lori gula dah tertumpah masuk dalam kuih tu kan, manis dah amat kan. Air dia pun macam besok macam dah tak ada gula dah, kena pakai semua hari ni kan. So air manis, kuih manis, kita pun dah telan. Bila kita telan tuan-tuan dan puan, benda tu gula dalam darah kita tinggi. Macam mana kita nak kontrol? Cara mudah based on research, kita boleh makan kapsul omega 3 tu, fish oil. Tuan-puan boleh ambil dan dia akan menghilangkan, bukan menurunkan gula dalam darah, tapi meredakan inflamasi yang berlaku yang disebabkan oleh gula berlebihan yang ada dalam makanan kita ambil. Jadi kita tak kena that inflamasi. Boleh tuan-puan Now, yang seterusnya dalam mitos ni tuan-tuan dan puan, ialah saya teruskan Sempat-sempat saya tengok soalan tuan-puan, macam mana nak train otak jadi tak perlu ambil kopi, nanti saya jawablah benda tu. Now, tuan-tuan dan puan, mitos yang kedua ialah lemak itu bahaya. Lemak itu bahaya. Sebenarnya saya nak tanya, gula sebagai tenaga ataupun lemak sebagai tenaga. Yang tu soalan tadi tu saya ulang balik kat sini. Sebab apa? Sebab selepas 12 jam glycogen dalam limpa akan menurun. Kalau ambil sebanyak 3 kali sehari makanan, glycogen tak sempat habis, badan mula belajar guna tenaga dari gula. Jadi kita secara sedar ataupun tidak tuan-tuan dan puan,
bila kita ambil gula, kita train badan kita untuk menggunakan tenaga daripada gula. Sebab tu bila kita rasa letih, kita akan makan. Makan tu bagi spike of energy daripada gula yang kita makan. Sebab apa? Kita train badan kita untuk gunakan gula sebagai tenaga. Sedangkan badan kita ni dijadikan untuk gunakan lemak sebagai tenaga. Dan bukan gula sebagai tenaga. Jadi bila kita dah train macam tu, badan pun dah terbiasa, jadi dia pun akan kata mari aku nak gula, dan that gula bagi tenaga. Tapi lepas tuan-puan makan, setengah jam lepas tu dia akan turun, tuan-puan akan rasa letih, akan rasa mengantuk. Tuan-puan boleh angkat tangan, betul tak? Lepas makan tengah hari, makan nasi tengah hari, setengah jam, 40 minit lepas tu rasa mengantuk, betul tak? Kan kita punya menguap tu, kalau duduk sebelah dengan badak air tu, badak air pun tengok terkejut sebab apa dia ni menguap lebih dahsyat daripada aku kan. Kadar menguap kita tu luar biasa kan. Lagi-lagi makan nasi lemak kan. Pagi-pagi kalau tuan-puan breakfast nasi lemak, sampai tempat kerja pukul 10 tu dah mengantuk. Pukul 10 mengantuk tuan-puan. Patutnya pukul 10 tu kita segar. Tapi pukul 10 kita mengantuk sebab kita ambil benda ni. Tadi ada soalan pasal breakfast kan, nanti saya cerita lah. Tu lagi-lagi lunch, lepas tu meeting pukul 2 tuan-tuan. So bayangkan keadaan kita nak masuk duduk dalam meeting tu kan, mata nak kena kan, mata nak kena jeger, orang Penang kata nak kena jeger kan, sebab dah tak boleh nak tahan kan. Sihat tandanya tak boleh makan apa-apa kat luar tu, boleh je makan, nak kena pilih-pilih, nak kena cari-cari Puan Suziliana kan. So